Okay, hari ni aku nak bagi tahu dekat korang ada 3 kelemahan yang sering berlaku dekat NVX ni dan ramai yang dah kena. Yang pertama, motor ni kerap mati-mati. Okey, yang ini NVX V1, V2, V3 semua kena. Dia penyakit keturunan So ada 4 kemungkinan komponen ni yang dah rosak. Yang pertama, coil plug. Okey, yang kedua TPS sensor, yang ketiga IAC sensor. Worst case boleh jadi korang punya coil magnet. Yang ni selalu berlaku So solution dia, korang boleh bawa motor korang pergi mana-mana bengkel Yamaha. Okey, kalau motor korang still under warranty, korang buat claim sajalah. Tapi kalau warranty korang dah habis, pisang lah, makan modal bos. Yang kedua, motor standard, tak ada modi tapi bunyi ketukan tu kuat tau. Dia bunyi dia macam ni tau. Okay, so solution dia, korang bawa motor korang pergi bengkel, korang pergi check. Biasanya orang kena dia punya bearing camshaft tu dah pecah dah. So korang tinggal ganti saja. So yang ketiga, tayar NVX ni sangat besar untuk kategori 150cc, yang ni paling besar saya rasa. So untuk kos tayar dia saja pun 400-500 tak lari punya guys. So untuk solution dia, korang ada banyak option kan. Saya bagi yang best option lah, korang boleh tukar korang punya ring kepada 17 inci punya. Alright, so kalau dengan harga RM400 tu, korang dah boleh dapat 2 pasang tayar dah yang saiz 17 punya. So tu antara 3 kelemahan dan 3 solution. Okay, yang mana pernah kena macam ni, korang boleh share dekat ruangan komen aku. Okay, nasib baik dia motor Yamaha, motor Jepun kot. Kalau motor China ni habis babe, kena condemn.